Keselamatan ni rakyat saya tak menjawab dunia akhirat. Saya Tok Guru, pemimpin kita, mengikut kamus-kamus muktabar, perkataan pimpin bermaksud memegang tangan seseorang menuju ke suatu arah yang dipersetujui bersama. Antara pemimpin dan yang dipimpin mestilah tidak terputus. Dan gambaran inilah yang dihayati oleh Menteri Besar Kelantan, Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Tuan Guru, walaupun sudah memegang tampuk pemerintahan kerajaan negeri, namun langsung tidak terpancar di wajahnya rasa bangga, malah sikapnya semakin tunduk dan lunak kepada rakyat. Saya tidak memerintah Kelantan, saya hanya mentadbir negeri ini. Apabila disebut Kelantan, bukan negerinya, tetapi rakyatnya. Inilah falsafah hebat Tuan Guru Ni Abdul Aziz selaku pemimpin berjiwa rakyat. Bagi Tuan Guru, tumpuan utama pentadbiran beliau adalah qalbu, iaitu hati manusia itu sendiri. Justru beliau tidak pernah berhenti dari kerja-kerja amar makruf dan nahi mungkar, iaitu untuk menyuntik hati manusia dengan nilai agama. Setiap minggu beliau mengajar kuliah dan siang malam berceramah demi memastikan hati rakyat Kelantan terus dipukar dengan siraman takwa. Mana ada Islam untuk Arab saja? Mana ada Islam untuk Melayu saja? Islam untuk Arab, untuk Melayu, untuk Cina. Ada masyarakat majmuk. Islam untuk masyarakat majmuk. Beliau juga menekankan pendidikan agama kepada para ibu dan bapa, dan pendidikan inilah diterapkan dengan murni ke dalam sistem pendidikan di negeri ini. Dengan harapan generasi pewaris adalah generasi yang berteraskan acuan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha lan nad'u min dunihi laqad qulna idzan syatata. Sebagai pemimpin dan juga ulama, beliau sentiasa inginkan rakyatnya berilmu. Tok Guru begitu rapat dengan muridnya sejak awal usianya, bermula dari pasti hingga ke sekolah tahfiz. Tok Guru juga mengutamakan pendidikan seimbang antara tarbiyah rohani, kecerdasan fizikal dan kecerdasan mental. Di samping itu, beliau juga menitik beratkan ilmu-ilmu akademik yang banyak dikejar orang. Tok Guruku sayang, mendidik kami sekalian rakyatmu tidak kenal erti penak jemu dalam kamus hidupmu, sehingga kami menjadi apa sahaja. Walau sejauh mana kami melangkah, kami tetap anak Kelantan yang kaya, kaya jiwa, kaya akhlak dan kaya kemanusiaan. Tok Guruku, di kiri dan kananmu adalah rakyat. Tok Guruku sayang,
tidak membeza-bezakan rakyat, baik lelaki atau perempuan, Islam atau bukan Islam, tua atau muda, semuanya mendapat hak yang selayaknya. Tok Guru menghormati kaum wanita dan memberi kepercayaan kepada kaum wanita menjadi penghulu wanita, meraihkan semua kaum dengan baik, tidak kira siapa pun mereka, Melayu, Cina, India, Siam, hatta orang asal sekalipun. Tok Guru turut menziarahi orang sakit dan orang meninggal dunia, seakan rakyat itu sanak saudaramu. Tok Guru sanggup bersusah payah demi kita rakyat Kelantan. Amanah kepimpinan selama 21 tahun ditunai sebaiknya. Beliau sanggup mengorbankan hampir separuh usia kehidupannya untuk perjuangan memajukan negeri ini dan mentadbir rakyatnya. Walaupun kita sering melihat beliau tersenyum, namun di sebalik senyuman itu tergambar komitmen dan kesungguhan memimpin, dan segalas amanah yang besar terpikul di bahunya. Walaupun beliau sering ditahmah, diejek dan diperlekeh oleh pihak-pihak yang hasad, hanya Tuhan yang tahu titisan air matanya tatkala beliau diterjah dengan pelbagai fitnah. Garisan kerut halus di wajah semakin lama semakin terang. Tulang-tulang gagah hari demi hari semakin lemah. Dan beliau teguh berdiri menggagahi bersama kita demi anak-anak Kelantan, rakyat Serambi Mekah. Kita lihat raut wajah. Ambil contoh tuan-tuan. Saya tidak menggodek. Kita tengok raut wajah yang kita tengok kita tenang. Kita rasa aman. Tersentuh hati kudusku lantaran aku di sini. Biar tidak pernah kuduga bertemu dengan seorang ulama yang dicintai rakyatnya. Lalu kuntum rindu yang lama tersimpan terubat jua akhirnya. Biar sekelumit cinta. Beruntung rakyatnya menumpang teduh seorang ulama yang lembut tapi tegas beribadat, yang pengasih namun tidak goyah pada percikan kealpaan dunia. Pasti aku merinduimu lagi, entah kapan bisa diobati. Cuma setitis doa bisa kutitip buatmu, memacu, membangun Islam bersama. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون